Untuk memenuhkan tempat pengumuman percubaan yang berbahagia dan Encik Pelaksana Dirancang untuk menambah kebajikan masyarakat. Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat di Daerah Sembilan menerusi dan angkutan kuasa. Nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mata min kulli bab. Dengan izinmu jua ya Allah. Kebajikan masyarakat negeri Perak selaku. Maka hari inilah dinoktahkan sebagai akhir berakhirnya Kampung Angkat Madani pada tahun 2025. Ketika majlis peluncuran itu, saya menjangkakan audien yang hadir pada ketika itu mungkin sekitar 1,000 orang. Harapan saya itu telah cukup besar pada saya. Tetapi pada ketika itu saya melihat seawal pagi lagi kita melihat seramai hampir 4,000 orang sahaja yang hadir pada hari itu. Dan kita berkayuh di Kampung Kedah, saya masih ingat kenangan itu, dan kita mengadakan berbagai-bagai majlis. Saya berkata dalam hati, kalau inilah sambutan yang diberi di awal ini, saya yakin dan percaya bahawa tentu sekali selepas itu program-program yang kita rancang dalam Kampung Angkat Madani ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, segala yang menjadi kenyataan. Setiap program yang kita buat itu mendapat sambutan yang sangat hangat. Okay. Alright. Macam kain-kain pelipuk-pelikan ni lah. Sabun dan lagi foto.